Astaghfirullahaladzim. Wa yata'allama wa ta'alima tadhakkara wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah 'alaina bi nurin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat, hadirin dan juga hadirat sedang penonton rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sambung muzakarah kitab kita Al-Itqan fi nutqi ba'd alfazil Quran. Baiklah, teman-teman sahabat yang sudah masuk yang belum lagi kita bagikan satu share sebelum kita nak masuk live kita muzakarah kita ni, terlebih dahulu kita kita bagikan satu share dalam Facebook kita ke, moga-moga orang-orang lain yang tak pernah masuk lagi kita akan boleh masuk dengan sebab kita share kita tak usah tak usah payah sangat lah benda tu. Alhamdulillah, dan juga suara macam mana jelas ataupun tidak, bila jelas kita akan langsung selalu acara kita. Celi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sudah masuk? Sihat belaka? Macam mana keadaan kita? Dan juga bagi orang yang masuk tak ada kitab, boleh kita tengok link di bawah tu. Saya nak kitab ada link di bawah tu, tempat akun tu, lepas daripada EP2 tu di bawah tu. Cuba kita tengok sana tu. InsyaAllah kita pandai baca kita bukalah kitab. Yakin tak sama tu kita kecek saja dengan kitab ni. Dengan kita main kitab ni, panggil dia ada keberkatan. Dia ada keberkatan. Tu moga-moga kita akan dapat keberkatan daripada kita ni mengaji berkitab. Baiklah, untuk tak melewatkan masa, saya agak kata tu suara dah jelas tu, tidak ada kombing apa-apa tu. Kita akan sambung pengajian kita ni.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita sambung marah sikit atas tu. Telah berkata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama 'ullimtum. Maksudnya, Sayyidina Ali kata, sesungguhnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum, yakni Rasulullah menyuruhkan kamu, kamu sini termasuk kita jugalah, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kena antaqra'u, bahawa kamu baca Quran saat ni tu, bahawa kamu bacakan akan Al-Quran kama ulimtum, semacam mana, seperti mana kamu diajar, seperti mana kamu diajar, yakni yang diajarkan dari Nabi melalui sahabat siapa kepada kita di hari ini, tuan-tuan. Maknanya baca Al-Quran ni, yang telah diajar saat ni oleh Nabi tu, seolah-olah Nabi duk minta kepada kita untuk buat sesuatu baca secara amali, secara amali, walaupun sedikit, banyak sama tu lah, sikit pun kita bacalah Al-Quran, 2-3 ayat pun, tak sampai sejuh ko, tak sampai 2-3 pipi ko, kita bacalah Al-Quran. Apa tu? Itu maksudnya. Habis itu, ketahuilah, saudaraku, ya saudaraku, yakni qari'ul Quran, pembaca Al-Quran ni, mu'alif kita ni kata, ketahuilah, hendak ketahuilah oleh engkau, ya saudaraku, yakni wahai pembaca Al-Quran, orang ngaji Quran, orang baca Quran, hendak tahulah oleh kamu, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, sesungguhnya orang yang baca Quran dengan bersungguh-sungguh, tanpa merujuk kepada ulama. Dia kata sesungguhnya orang-orang hak sungguh, bersungguh mereka tu saat ni, baca Quran secara bersungguh-sungguh, baca sungguh, tetapi dia saat ni tu tak rujuk kepada alim ulama, bidang hak tertentu tu, dia tak rujuk kepada ulama. Bila dah lagu tu, dia kata lalu dia qari saat ni, lalu qari saat ni tu melakukan kesalahan yang jelas, melakukan kesalahan yang jelas, yakni kesalahan yang jelas ni lahnul jali, kita panggil lahnul jali tu, salah yang jelas, yang kita nak buh makna yang besar tu, nampak besar lahnul jali, salah yang besar tu, yang jelas, ya tafsir yang jelas tu, kesalahan yang jelas, tukar harakat ko, tukar baris ko, ubah makna, salah yang jelas,
Maka hukum kesalahan jali ni, tuan-tuan, hukum kesalahan jali saat ni tu tak adalah haram secara ijma' ulama. Haram. Hak ni secara ijma' oleh ulama al-mujawwidin, ulama tuk tajwid dia. Dikira berdosa. Dikira berdosa. Itu dia. Bila kita tukar makhraj, tukar sifat, lepas tu kita nak hasil benda tu macam mana? Belum tentu kita baca seorang kata kena, belum tentu tu. Kita tak baca seorang tapi tak mengaji, belum tentu kata bacaan kita tu dah betul, dah tepat, dah kena. Kita kena merujukkan kepada ulama, rujuk kepada guru-guru Al-Quran. Nampak tu. Kalulah apabila kita pergi buat dengan sengaja, kita kata, ataupun lalai, sedekahnya pandai, hukum tajwid, tak kita kata tak salah juga lah kalau dia baca tu, tak melakulah kesalahan, tetapi dia buat lalai, buat dia panggil apa, buat sengaja. Tu buat sengaja. Tu tak buat, tak buat mudah-mudah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tak mudah-mudah. Nampak tu. Hak tu pun ulama dibilangkan jali juga. Dibilang lahnul jali juga. Salah yang besar, salah yang jelas. Itu dia. Semacam mana dia tahu hukum tajwid, ngerti hukum tajwid, tapi sengaja dia nak salah, sengaja sengelai hati dia untuk nak salah, buat main-main, tidak amati dia panggil, tak amati, sengaja dia sekelai. Itu dia. Sedekah dia boleh baca dengan betul. Seorang saat ni, si fulan saat ni tu, dia boleh baca dengan betul. Maka Qurani lagu ni masuk dalam sengaja, dan juga masuk dalam apa dia, lahnul jadi, dikira berdosa juga. Dikira dosa juga. Kita tak mau macam ni tak. Kita tak apa dia. Tak ramai mana dia orang nak dengar apa sini. Seharusnya kita kena buka dada wiluah. Buka dada wiluah, wilapang molek terima. Dan juga nanti ukur benar hak dia kata tu. Kata dengan reko-reko ke, ada nah kita ni. Untuk nak menjedarkan diri kita, boleh dah kita tu panggil tukar fikrah, tukar tepat, tukar bacaan. Hak tak apa dia, daripada bacaan dulu pergi kepada hak arah yang terlebih baik, arah yang comel tu. Dan juga yang keduanya, dia panggil orang sengaja tak nak mengaji Al-Quran tu. Sengaja sekelai dia tu sengaja Quran. Dia ada juga macam ni dah. Ni ulama sebut dalam kitab apa dia Al-Bughyatut Tajwid, Sahifah 108. Cuba kita tengok sana. Cuba kita tengok sana. Ada juga di kalangan manusia orang yang tak nak mengaji langsung Quran. Lepas tu nak baca lagu tu, ada weh. Ngaji Quran je. Tak apa. Malu ngaji. Kita ni umur 70 ni. 60 buat tukar ni.
Tu. Tak usah langsung. Tak nak mengaji langsung dalam kehidupan dia. Tak usah langsung. Tu. Dia tak ada langsung nak mengaji. Tak ada langsung beri masa untuk nak mengaji. Buat dok beralasan tu tak luar. Kerja malam pagi kerja belaka. Dia kalau mengikut luar tak luar tu dah banyak tak luar. Kita kena beri masa dengan ngaji. Kita kena beri masa dengan baca Quran. Kita kena beri masa dengan azkar, zikir apa semua tu. Maka dia saat ni tu tak si ngaji, tak si belajar saat ni tu dengan dia berdalil kata dia tak tahu tajwid. Bila dia baca Quran dia salah, maka tak apa ni. Tu tak apa dia. Tak bila salah. Hak tu adalah satu tafsir, satu alasan yang salah, yang jelas, yang nyata-nyata. Salah hak tu. Kita jangan fikir lagu tu. Tuan MC kita yang ada ikut tu. Jangan fikir lagu tu. Hak tu yang salah tu. Satu tafsir yang agaknya salah lah tu. Tu dia. Dan juga jauh dengan para ulama, jauh dengan orang-orang mana Quran. Tu tak kira lah Quran ke ataupun ilmu lain-lain ke, ilmu usul, ilmu fiqh ke. Tu dia. Bila dah dia jauh dengan ulama, maka dia pun jauh diri dia. Jauh diri dia daripada belajar mengaji. Itu tambah tu. Tu dibila jali. Yakni salah yang jelas. Kita sapu pakai makna yang besar lah. Kita pakai jelas. Salah yang jelas. Yang besar tu mesti nampak kasar deh. Sebenarnya salah jali besar. Itu dia. Kata Dr. Ali Jumaah. Dr. Ali Jumaah, mufti negeri Mesir pada masa dulu tu. Dia kata dua keadaan bagi orang belajar Quran ni. Ada bagi orang belajar Quran ni dua keadaan, dia kata. Satu, dia kata orang yang belajar Quran, dia baca ada jugalah salah-salah tu. Dia baca ada jugalah salah-salah. Tapi jika ia tak baca langsung tu, dia buat lagu tu. Kalau dia tak baca langsung tu, maka baca dia tu tak semakin baik. Tak semakin comel, tak semakin baik. Sebab tu belajar jangan aku baca juga. Kalau aku tak baca langsung ni, tak lagi dah. Kau tak mulai lah aku ngaji. Tu kalau aku tak ngaji macam bagaimana baca aku nak mulai dengan aku tak ngaji, baca seorang gitu. Lepas tu dak agak kata tak apa, aku tak ngaji ni bila aku baca Quran, bila ada kesalahan dalam Quran ni, Allah Ta'ala tak bila dosa, tak bila salah dengan sebab aku tak mengaji. Hak tu satu tafsiran yang salah, yang jali. Nampak? Maka dua keadaan saat ni yang telah berkata oleh Syekh Dr. Ali Jumaah, kalulah seorang saat ni tu dia tahu kata dia ni tak mulai baca dia, tapi buat macam mana tak apa, nak ngaji juga, nak baca juga lah. Kalau dah dia tak baca, tak comel lagi, baca dia tak semakin baik lagi, maka dia pun baca juga.
Mengaji juga dengan Tok Guru. Keadaan orang ni macam mana? Keadaan orang ni, kata Syekh Ali Jumaah, orang ni tak dihukum berdosa, tuan-tuan. Orang ni tak dihukum berdosa. Tu. Dan juga manakala apa dia keadaan yang kedua ni, iaitu seseorang yang pandai. Dia pandai, baca betul, tapi dia sengelai. Sengaja. Dia ada juga orang macam ni dah. Dia pandai tapi buat main-main, buat mudah-mudah. Sebab kita apa dia? Buat mudah-mudah, bismillahirrahmanirrahim. Ubah makna tu. Him dengan him tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi baca bismillahirrahmanirrahim. Him dengan ho. Ubah makna tu. Tu dia. Apa dia? Orang-orang baca tebah ke tak kira dah. Khusus kepada orang-orang baca tebah, kepada buka majlis apa. Dia buka majlis dia macam tan fulan bin fulan untuk nak kecek kita baca tebah dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita bahas apa saja pun betul lah. Sehingga ada apa dia ulama pada masa dulu, tuan-tuan, nak baca hadis Rasulullah SAW ni baca dengan tajwid. Lepas tu kita fikir situ. Tu kan, ustaz dah tajwid tak ada bergaduh. Bukan. Yang hukum. Itu dia. Maka keadaan orang yang dua saat ni tu. Seorang yang pandai tapi sengelai. Sengelai untuk nak baca lagu tu. Buat main-main, buat tak amati. Ketika dia buat main-main tu, seorang tu saat ni telah melakukan kesalahan, berdosa dia. Itu dia. Kenapa dia berdosa? Kerana orang panggil dia buat orang panggil tak mengamati, mengabai-abaikan. Buat mudah-mudah. Surat khabar tak apa. Surat khabar tak apa. Hak bukan Quran tu. Quran tak boleh. Kita nak buat mudah-mudah. Kalam mu'jiz. Tu. Habis itu. Tu. Dia kata sosok orang tu dia baca bersungguh-sungguh tapi tak rujuk kepada ulama, tak kembali kepada ulama. Lalu dia baca dengan kesalahan lagu tu lah. Atau kesalahan yang tidak jelas, dia kata, atau kesalahan yang tak jelas. Kesalahan yang tak jelas ni lahnul khafi, orang panggil. Lahnul khafi, kesalahan apa dia tak jelas, ringil lah kita kata. Salah yang ringil, yang tak jelas. Maka tuan-tuan, kesalahan khafi ni, hukum bagi kesalahan khafi ni dia ada khilaf, dia ada perselisihan di antara ulama tu. Sebahagian ulama dia kata haram juga. Dia kata haram juga. Itu dia. Dan juga pendapat hak kata haram tu ialah pendapat yang sangat kuat. Ataupun qaul yang muktamad. Sebagaimana setelah sebut dalam kitab Minnatul Muta'allim pada kalam Syekh Muhammad bin Al-Barkawi. Boleh kita tengok di sana. Hak ni manhaj kita. Ni manhaj kita macam ni. Kita tak boleh kecek dengan mulut kita. Kita kena ambil nas dari ulama.
Kita nak ukur macam mana? Tanya diri kita. Kita nak ukur macam mana? Bacaan kita telah kena, telah betul. Kena dah bacaan kita ni. Kita nak baca ni. Apa dah? Kumcai dah. Betul dah. Macam mana kita nak ukur? Nak ukur ke apa? Selagi kita tak mengaji dengan guru. Kalau kita mengaji dengan guru pun, guru tak pandai misal maaf ni dah. Ni kita duduk ya hukum ni. Guru pun tak bukanlah mungkin tak, bukan ada orang main dalam medan tertentu dak. Bagaimana kita nak kenal, nak tahu kata bacaan aku ni kena tepat, sahih, betul, macam mana? Tu kita kena kembali kepada nas kitab tu, nas dirayah. Nas kitab ni la yataghayyaru, tak berubah. Adapun mantukul kalam kita duk baca tu, benar kita duk baca tu, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal, itu duk baca tu. Lepas tu fi taghayyurin daimin, sebagaimana kata ulama, waktu terima ubah tu daim, yang selama-lama, yang kekal, boleh nak terima ubah tu. Tu sebab tu kita tak boleh nak bergaduh daripada mengaji tu. Habis itu salah jali saat ni ada sebahagian ulama dia hukum kata haram juga. Dan juga pendapat hukum kata haram ni lah adalah pandangan dan pendapat yang kuat. Ataupun kaum yang muktamad. Itu dia. Dan sebahagian ulama yang lain dia mengatakan makruh. Makruh. Itu dia. Seperti kita dengung tak sapa, makruh. Dengung tak apa. Dua harakat ma asli ke, wajibal gunnah, apa dia? Dua harakat dengung ke apa tu? Kita tak sapa daripada dua harakat tu. Itu makruh. Kita duduk sini ni. Kita duduk martabat ni. Duduk di apa dia? Duduk di pendapat ulama ni. Bau hingga sikit. Tu. Tapi dia kata makruh saat ni tu, tuan-tuan, pendapat hak kata dibilang makruh saat ni tu, makruh di sini yakni untuk nak orang panggil nak mengelah daripada haraj, daripada kepayahan, untuk nak mengelah daripada payah saat ni. Tu. Takut-takut tak sapa ke, maka tak apa, dibilang makruh. Dibilang makruh. Hukum haram takut, insya-Allah. Usaha belajar dengan bersungguh-sungguh bil hikmah. Baik ya. Takut sungguh-sungguh ya, memang. Dengan sebab kita dipanggil kita duk mudah-mudah. Kita buat mudah-mudah. Kita buat tak ada amati. Buat mudah-mudah. Ya akan jadi lagu tu. Dia akan timbul rasa mudah. Tu. Sebab tu kita kena orang panggil, orang panggil kena tukar fikrah kita, ideologi kita yang dulu tu pergi kepada arah yang kebaik, yang terlebih comel, yang nak menekakkan diri kita, ilmu kita, bukan tanggung semua nak naikชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 untuk nak naik bukan duduk dah ni ibtidai di apa ibtidai ni guru pun dah pegang dah tu tak boleh tu. Tu habis situ pendapat hak kata
apa dia makruh saat ni tu jadi ilatnya untuk nak mengelah daripada haraj kepayahan saat ni tu. Sebab ni setelah sebut di dalam kitab Taisirur Rahman bagi Dr. Suad Abdul Hamid. Habis situ dah. Pun begitu ada juga kaum yang mengatakan makruh tapi masih duk khilaf situ duk pertikaian situ. Kerana apa? Kerana banyak ulama kata haram. Kerana banyak di kalangan ulama dia mengatakan haram. Di antaranya ulama kata haram tu Syekh Muhammad Al-Marsafi. Itu Qurra tu. Syekh Muhammad Al-Marsafi dia kata kitab dia Hidayatul Qari ila tajwidi kalamil bari. Wal asahhu ni dia kata ni wal asahhu fi hadhihi al-aqwal annahu haramun. Wal asah, pendapat yang kuat, yang muktamad pada ini perkataan ni adalah haram. Banyak di kalangan ulama kata haram tapi dosa yang khafi panggil dia. Ada juga ada bila makruh. Makruh. Tu dia lahnul khafi. Lahnul khafi. Bila dah lagu tu dia kata sesungguhnya dia telah berdosa. Sesungguhnya dia telah berdosa. Yakni berdosa dengan sebab kerana dia saat itu sombong. Tak sirajuk kepada yang sebenar. Sombong nak duduk lagu tu. Dosa juga. Aduh. Berdosa sehinggalah dia mempelajarinya daripada qori-qori. Sehingga dia belajar daripada qori-qori. Qari'ul Quran, muqri. Qori bukan kita jangan silap kata qori hak lingo lah tuan-tuan tu qori juga. Hak lingo tu. Qori ni orang baca Quran. Cari guru tu. Hak meher dalam medan ni. Tu dia. Dan baginya dia kata dan baginya bagi seorang yang baca Quran saat ni tu dua pahala selagi mana dia belajar membaca walaupun dalam keadaan sukar menyebut huruf. Walaupun dalam keadaan yang payah untuk nak sebut huruf tak betul, tak jelas, tetapi Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada dia ni, dua ganjaran yakni tetap diberi dua pahala, tak lebih satu huruf dua pahala, satu huruf dua pahala, lebih tak? Pak kita bila tengok kita baca SPP berapa huruf lah, berapa pahala dah. Satu huruf dua pahala tetap walaupun dia dekat sekali pun. Selama mana dia saat ni tu belajar walaupun dalam keadaan yang payah, yang sukar sekalipun untuk nak menyebut huruf, tetap diberi pahala, dua pahala juga. Ni semangatlah kita. Dalam duk cari ilmu, dalam duk belajar ilmu tajwid. Itu dia. Pun lagu tu dah tu, tak berapa ramai lagi orang nak suka mengaji.
Tak berapa lama lagi orang nak mengaji secara ni. Yang ramainya hanya tak nak mengaji, nak berbual-bual, nak tu saja. Tu. Boleh fikir, kita boleh fikir. Kita boleh fikir. Habis itu kata muallif, apabila dia mempelajari Al-Quran dan mengelokkan bacaannya kalaulah seorang saat ni tu dia belajar Quran dah dan juga mengelokkan bacaannya, yakni memperbaiki lagi pula memperindahkan cara bacanya tu, memperelok. Dia duk baiki, dia duk mencomelkan cara bacaan dia tu. Yakni kita kata lagu mana? Seorang saat ni tu dia usaha untuk orang panggil nak lebih mahir bacaan dia. Untuk nak lebih mahir daripada bacaan dia. Tu maksudnya. Mengelokkan bacaannya. Yakni dia berusaha untuk nak lebih mahir bacaan dia tu. Tu. Seorang tu lagu tu adalah dia bersama malaikat-malaikat Allah, dia kata. Adalah dia saat ni tu bersama dengan malaikat-malaikat Allah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Sebut dalam hadis tu. Dia bila mati dia bersama dengan malaikat al-kiram al-bararah. Besar. Besar. Besar orang duk bela Quran ni. Orang mengaji Quran ni, kita tengok ya nilai di mata orang ni dia tak mahal lah. Nilai di mata manusia, di pandangan manusia dia tak mahal. Adapun nilai di sisi Allah sangat mahal. Cuba kita tengok apa dia sahabat Abdul Rahman As-Sulami bila dia dengar hadis khairukum man ta'allamul Quran hak kemarin tu 40 tahun dia duk mengajar Quran di Kufah, di negeri Kufah. Dengan bahawa dia mengata aku dengan sebab ni lah aku tak khisi ni. Dengan sebab aku dengar hadis Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam. Lagi tak boleh. Sayyidina Uthman Ibnu Affan radhiyallahu an. Mati dengan Quran. Baca Quran, orang mai bunuh. Sayyidina Uthman. Tu. Kita tu kena sedar di situ betapa besarnya, azimnya balasan dia. Dan juga orang bersama dengan Quran ni dia akan panggil akan mulia juga dengan sahabat Quran tu. Dari dia kata habis itu, dari kerana itu kerana hak lepas ni ditulis kitab kecil ini, dituliskan kitab kecil ini, kitab ialah kitab kecil mana yang mengandungi, yang dalamnya berisi sebahagian kalimah-kalimah penting-penting yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu. Dia kata lalu itulah dengan sahabat saat ni itulah tu dia tulis juga ni muallif kita ni Syekh Taufik Dhamrah ni. Dia tulis juga kitab yang kecil tawaduk dia lah. Kitab yang kecil ni cukup dah untuk kita nak nak belajar, cukup dah. Kita nak belajar Quran riwayat hafaz melalui Tariq Asy-Syatibi mana dah dalam kitab ayat ni cukup. Itu dia. Dia kata kitab yang kecil ini kitab yang halus
Tawaduk syekh lah tu. Nah, yang mengandungi, orang panggil yang ada di dalam kitab ni, yakni yang berisinya, nah, sebahagian ba'dul kalimat, nah, sebahagian kalimah-kalimah penting, kalimah-kalimah hak penting, hak gharib, hak payah-payah tu. Kalimah hak penting mana yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu. Nah, yang wajib kita kena tahu, kita sebagai orang ngaji ni, 14 orang 15 orang dengar ni. Tu. Kena tahu penuntut ilmu agama ni. Tahu tu tentang cara baca pada kalimah tersebut. Kita kena tahu, orang panggil tentang cara baca tu. Cara baca pada kalimah dia sebut saat ni tu kat depan tu. Bagaimana kalimah ni kita nak baca, tu. Dan juga cara wakah macam mana, ya sakut lebih tu. Cara wakah, cara ibtidak, cara nak beradu, cara nak langsung baik mana. Ilmu wakah ibtidak ni, ya apa dia? Ya adalah orang panggil salah satu ilmu furu' daripada ilmu Quran. Dan ilmu ni, ilmu wakah ibtidak ni, tuan, ada pada zaman Rasulullah lagi lah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum ada catatan panggil. Tetapi belum ada catatan. Takut-takut dia kata, oh baru ni ilmu ni. Ilmu tajwid baru ni, tak ada pada Rasulullah. Tu. Ada juga tu katanya lagu tu. Ilmu tajwid baru ni, baru buat. Korang yang kedua, yang ketiga gitu je. Sebenarnya Quran ni sebab tu kita kena boleh beza tajwid dengan ilmu tajwid. Hak dulu ke tak? Tajwid dengan ilmu tajwid. Ya hak lain-lain tu. Tajwid ni adalah ruh Quran. Ruh Quran. Kita ada ruh untuk alih. Kita hidup di hari ni dengan ruh. Allah Ta'ala bagi ruh. Maka tajwid ni ruh Quran ada. Malaikat turun wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan bertajwid dah. Hanya penyakit dia tak ada pada Nabi dia. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat duk ulang lagi mengaji dengan Rasulullah. Betul belaka, kena belaka. Tak salah apa baca. Sebab tak ada penyakit. Lepas tu mari belakang ke belakang ni timbul penyakit. Maka ambil pada hak ada dah tu lah ilmu tu. Mari buat secara kitab. Tu asalnya. Janganlah kita kata tidak ada ilmu tajwid pada asal. Di zaman Rasulullah tak kena. Tak kena. Tu. Kemungkinan dia fikir lagu tu ni kata tak apa, tak ada kena ngaji. Tu nampak mengajar Quran tu. Tak amal ni. Apa sama mengaji? Baik tu ya. Mengaji baca baik no. Bisa deh. Tak kena belakang. Tak kena belakang. Kita boleh buat dah orang panggil fikrah yang buruk lagu tu. Maaf dah kita guna kalimah yang buruk tu. Buat dah. Ya semua ilmu ilmu agama mulia semua. Ilmu tahir semua ni mulia belakang. Lebih-lebih lagi kalam hak tinggi suk ni Al-Quran Al-Karim. Kalam hak tinggi suk. Quran kita hubungan dah, kita duk buat lagu tu nak, kita duk fikir lagu tu, kita duk fikir lagu tu saat ni. Seandainya kita buat soal, tuan-tuan. Kalau dah Rasulullah SAW ada dapat kita. Sayyidina Uthman
Kalau ingin apa Zaid bin Thabit pokok Quran tu. Bila dia dapat kita baca Quran, walladzina kafaru. Setahun ni ya kau baca Quran sih. Bagaimana? Tidak beramanah hak ni. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama 'allimtum tu. Tak ingat nak buat tu. Aduh. Kita bagaimana kita nak jawab? Sebab tu tak masa dah kita buat fikrah yang buruk saat ni dia. Habis itu dan memulakan bacaan padanya pada ayat tu lah. Ibtida' dan memula dan ibtida' bacaan kita tu padanya pada kita apa dia ayat tu. Habis itu dia kata hanya kepada Allah kami memohon. Ni doa musannif ni. Doa apa dia tu kitab ni. Orang ada 10 orang ni. Dia akan dapat doa ni. Kita wakat-wakat nanti amin lah. Tu. Doa mu'alif ni berkat dengan kitab ya hasil. Orang dah baca belakang. Ni pak kita dah baca, saya dah baca. Kut luar negara ni. Kut Malaysia, kut Indo mana. Yang mu'alif kita ni Syekh Taufik Dhamrah ni dia buat apa dia Quran dah. Banyak ada kan kitab-kitab dia. Setengah daripadanya Quran Qur'an dah. Quran riwayat hafaz, Quran riwayat warah, Quran riwayat apa dia Imam Nafi'. Banyak 10 qiraat tu saya buat. Tu. Cuba kita tengok Kedah tengok. Dia kata hanya kepada Allah kami memohon. Ya Allah, hanya kepada Allah jugalah. Dia minta kami memohon agar menjadikan usaha ini ikhlas kerananya. Agar menjadi usaha dia ni ikhlas kerana Allah, semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana lain. Semata-mata kerana Allah. Tu bagi payah ni dah. Bagi payah ni. Dan semoga dapat manfaatkan dengannya, dengan kitab ni. Dapat manfaat kepada Islam dan kaum muslimin semua. Kepada Islam dan kaum muslimin semua. Tu. Mintalah kitab dia jadi manfaat terhadap orang Islam dan juga kaum muslimin dan juga penuntut kitabnya ni. Orang apa dia orang duk ngaji kitabnya ni. Mintalah manfaat masuk dalam hati. Tu. Ikhlas kerana Allah. Tu di antaranya habis apa dia mukadimah dia ni. Lepas habis itu dia akan masuk kelimah yang perlu diberi penjagaan dalam bacaan. Menurut riwayat Imam Hafs daripada Imam Asy-Syatibi melalui tariq apa dia daripada Imam Asim melalui tariq Asy-Syatibi. Nampaknya kita akan sambung pula pada esok hari. Ada yang belum tidak ada kitab. Boleh kita apa dia ambil atas tu link saya bagi atas tu. Di atas apa dia tu live muzakarah kita Itqan EP2 tu. Lepas tu alik bawah tu kita pergi tengok. Alik bawah tu kita taswir, kita pergi type Kedah, kita ada kitab. Belah tak ana baca pun. Tetapi kitab ni ustaz saya ya tak apa dia tak sempat buat bahasa Jawi kita ni. Jadi bahasa Rumi dah. Bahasa Rumi Malaysia ni sebenarnya ya bahasa Arab. Maka di kalangan anak murid dia ni Dr. Azizun ni dia duk
anak sejati lah. Minta terjemah kitab dia ni. Terjemah kitab Syekh Taufik. Tu terjemah bahasa dia. Bahasa Rumi Malaysia ni. InsyaAllah kita sekarang ni tak silap saya pun guru saya duk itu juga ni. Dia duk duk buat bahasa kita ni, bahasa Jawi tu. Tu mudah lagi dah. Boleh bagi siapa-siapa nak pun. Tetapi hari ni habis ada link tu lah. Kita gitai link tu lah, kita ambil link tu pergi kedai gitai tu. Nan la teng carian Quran ke ustaz. Macam mana tu? Ada kemungkinan 10 orang nak tengok ni ada belakang dah tu. Ada belakang, saya harap lagu tu lah tu. Minta ada belakang lah. Minta ada belakang lah. Sejak sebelum kita nak nak buat apa-apa, nak kerja buat ke apa tu. Sejak ya kita isi dulu Quran, isi dulu Quran. Lepas tu boleh kita pergi kerja buat mikai tamran kitab macam ni ustaz. Saya rasa pun tak ada lagi kat rumah kita ni je. Tak banyak kita tajwid kita ni, banyak kita jawi-jawi dah. Kalau tamran kitab tu pasal pun tak ada lagi lah. Tu. Ke Malaysia ada. Ya kalau link dalam kuken tu ada. Dalam kuken hak sah dia tu. Ada lah. Tapi bahasa Arab ni kita ambil hak ni dah mudah ni. Kita ambil tak tu. Bil hikmah dah kita tengok atas tu. Kalau anak-anak buat apa dah. Kita ambil link tu kita suruh kedai ya ke dapat. Dia tak banyak muka hari ni. 30 muka itu je. Dan juga kelimah-kelimah yang yang dia cetuh Syekh Taufik tu cetuh dalam linknya. Tak silap saya 80 lebih. Kita baca dah baru ni sekali. Maka ni kali akhir. Dan juga bagi siapa-siapa yang tak ada, boleh kita pergi tengok dalam YouTube, channel YouTube. Nama channelnya Cinta Al-Quran. Cinta Qari. CIN TAQARI. Cinta Qari. Kita tengok sana tu ada. Saya update mula tu. Ni EP2 pun saya update di sana.ที่จริงอยากได้ที่สำเร็จแล้วอุสตาด itu dia. Yang dahที่สำเร็จแล้ว nanti insyaAllah saya nak telefon sekali lagi tanya ada kedai rumah baru ni habis. Sebab tu kita ambil link, kita ambil file kita ni, nanti bagi tahu sekali lagi. Rasa semangat kat kita pun dia mau sungguh lagu ni. Belah sikit pun kata. Baiklah, tuan-tuan kita nampak kalau lah kita lajak saat ni dah pergi sentuh pribadi siapa tu. Saya minta maaf dululah situ tu. Oleh karenanya kita ni tak nak sentuh pribadi siapa-siapa, hanya untuk nak menerang, menyata hukum hakam yang telah sebut oleh ulama. Habis itu kemudian kita doa sikit wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan wasi'a ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa dengan guru-guru kami, ahli keluarga kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu ya Allah. Janganlah Engkau biarkan walau satu pun dosa kami, melainkan Engkau ampunkan. Juga janganlah Engkau tinggalkan satu pun kesedihan, melainkan Engkau hilangkan. Serta janganlah Engkau biarkan satu pun hajat yang baik, melainkan Engkau tunai dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dalam kalangan Ahlul Quran, iaitu hamba-hamba-Mu yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran, memahami, mengamalkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Hiasilah hati kami dengan cinta kepada Al-Quran. Basahkan lidah kami ya Allah dengan tilawahnya. Terangilah kehidupan kami dengan petunjuknya. Dan juga jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah yang membawa kami cahaya di alam kubur kami, serta pemberi syafaat kepada kami pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami sehingga akhir hayat sebagai pecinta Al-Quran. Bangkitkanlah kami bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh dan seluruh Ahlul Quran yang Engkau muliakan. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah tanpa hisab, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.